Mana belum follow boleh klik follow dekat atas tu. Nak cari set aquarium boleh tengok aquarium sekarang. Semua dapat penutup, cover, filter termasuk sekali. Tinggal cucuk elektrik saja nah guys. Tinggal cucuk elektrik saja dah boleh pakai. Susah lah nak letak ikan gapi ke kan. Selalu aquarium saiz 10 ni diorang beli ikan laga, ikan gapi, ikan moli. Ikan saiz kecil memang lawa. Dia dah senang dah. Korang cucuk elektrik saja. Filter, lampu, cover semua dapat sekali. Ikan mas boleh ke? Kalau ikan mas kena tahu juga ikan mas saya apa. Kalau ikan mas tu kalau nak elok pakai nombor 3 atau nombor 2 sekarang. Yang ni saiz dia 10 inci lebar, dia tak besar sangat. Cuba tengok sekarang. Okey. Anggaran dia pak. Lebar tapak tangan tapi dalam 2 jari macam tu. Saya jari 2 jari. So tak besar. Selalunya orang letak ikan gapi lah. Kalau ikan mas tu kecil okey lah. Tapi selalunya ikan mas pakai beg kuning nombor 3 atau nombor 2. Sebab apa dia kadang ada ikan mas boleh dia macam ni.